Dua kalimah yang sangat disukai oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Maksud, Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Zikir ini adalah antara zikir yang sangat agung dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengandungi pujian, pengagungan serta penyucian Allah daripada segala kekurangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa dua kalimah ini ringan di lisan, berat di timbangan amal dan sangat disukai oleh Allah. Sesiapa yang membacanya dengan ikhlas akan memperoleh ketenangan hati, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa. Ya Allah, kurniakanlah kami hati yang sentiasa mengingati-Mu. Terangilah hati kami dengan cahaya iman. Ampunkan dosa-dosa kami dan berikanlah kejayaan di dunia serta akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin.